Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati, pada 13 hari bulan ini jam 4 ke 5 petang ada jualan durian Musang King Lelong di Pakcik Durian Taman Puchong Utama. Ia adalah bersempena dengan Dongji, perayaan Dongji ataupun Dongyan, bangsa-bangsa kaum Cina yang bakal diadakan pada 22 hari bulan Disember ini. Ia adalah satu perayaan yang sangat besar, lebih besar daripada Tahun Baru Cina, di mana orang-orang akan menambah kelebihan, orang kata luck dia punya nasib pada hari tersebut. Dan ia adalah hari yang sangat bermakna untuk satu keluarga berhimpun dan menyambut perayaan Dongji itu. Jadi saya harap kalau tuan-tuan ni durian lover, ini pakcik durian yang ada dekat Taman Puchong Utama, dia cakap lah, bukan saya cakap, dia cakap Kuan ada jualan durian King Lelong pada 13 hari bulan jam 5 petang di tapak Puchong Utama, berhadapan dengan Family Mart Puchong Utama. Sekian, terima kasih.